Ini ada beberapa persoalan. Assalamualaikum Ustaz. Satu, apakah hukum minum ubat batuk yang mengandungi alkohol? Hak mudahnya dah kita ambil pendapat orang kata boleh. Sebab sebagai ubat. Sebagai ubat. Untuk mudah ni. Kalau orang pergi payah takut jadi payah lah. Takut jadi payah. Jadi hak tak bolehnya kalau saya saja gitu. Ataupun dengan maksud lain kau tak. Tapi kalau dengan maksud berubat dah hak bui tu betul dah. Tak apa. Dalam kadar yang munasabah lah tu. Dimaafkan. Setengah ulama tak say, tapi takut jadi payah lah. Takut jadi payah. Kita nak cari hak mana lah pula tak ada alkohol dia. Ceritanya payah nak cari susah. Sebab tu pakai hak tu lah dulu. Cuma orang Islam ni dia kena ada usaha. Usaha ni termasuk dalam fardu kifayah lah. Carilah alternatif lain ubat yang tidak mengandungi benda-benda macam ni. Kalau mengambil kira setengah-setengah hadis tu, dia kata benda-benda yang haram tu tidak ada penyembuhan padanya. Jadi maknanya hakikat sembuh tu tak ada. Galai tu putih mentah tu. Jadi kena fikir jugalah tu, kena usaha lah. Jangan berhenti sekat tu puas hati berpada dengan hak tu, tak boleh. Mana tak lepas lagi tanggungjawab fardu kifayah kita tu, tak bui hak bersih kepada umat. Jadi kerja ni kerja bahagian dia lah, bahagian farmasi, bahagian perubatan, itulah.